anggota badan kita, antara yang paling mulia adalah ni. Ni. Muka ni. Ni cukup mulia. Sehingga kan kalau kita ambil semayang, kita hempah macam ni. Pukul muka dengan air ni macam ni. Tengok ni. Macam tu je. Hukum dia makruh. Kerana yang tu dikira sebagai memukul muka. Kalaulah ambil air yang lembut, hempah ke muka, sudah makruh ketika berwuduk, tampak muka orang? Tampak muka orang, haram. Hati-hati. Ayah-ayah hak duk biasa tampak anak ni kan, salah sikit je, duit tu. Ada, hak tangan cepat nampak. Mak pun, mak lagi banyak, mak. Mak hak ni cukup biasa ni. Ni senjata Atromen yang paling terakhir lah, kira hak Atromen tembak tu dia hak ni. Hak lain dia peluru, pang kan. Orang abang banyak kali dah, pang, haram. Anak kami ustaz kan, anak siapa pun, walaupun anak sendiri, ambil semayang hempuk muka, hempah ayak ke muka siapa? Muka kita. Tu pun makruh. Islam sehingga buat mudarat kepada diri sendiri tidak dibenarkan oleh Islam.